Ipin, bangun. Jom. Jom. Jom, ke mana? Buka puasa. Hmm? Ayam goreng. Ish. Ramai lah ni. Bangun. Kacau lah kak ni. Ipin tengah sedap mimpi makan ayam goreng. Samalah mimpi kita. Ya. Eloklah mimpi makan. Nanti batal puasa, baru padan muka. Ish, itu kan mimpi. Mana boleh batal puasa? Engkau ni purus, asyik nak mengusik. Kau berdua, jangan buang masa asyik tidur malas-malas. Rugi. Datuk nak buat apa? Ini kan bulan puasa. Buatlah sesuatu yang berfaedah, yang boleh menambahkan pahala. Macam mengaji ke? Tolong akak ke? Tolong akak dapat pahala? Iya, berbuat baik dan tolong-menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi, mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak. Nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. Nina. Apa? Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya, buat je. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Apa tu? Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, Opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempurung dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang. Betul. Sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni akak tak rajin nak buat. Selama ni tak ada masa. Dah PKP ni, banyak masa. Akan ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Jom. Jangan main api. Faham? Tak masak lagi ke? Api dah nak padam. Cepat taruh sabut kelapa ni. Ambil. Tolak lagi. Sedapnya bau. Sedap. Duduk. Macam mana buat bahulu tadi? Penat. Tapi seronok. Dapat banyak kuih bahulu. Iyo. Harus dah nak berbuka ni. Mana kuih bahulunya? Hidangkanlah. Boleh kita sama-sama rasa sedap ke tak adik-adik kau buat? Ini Opah bahulunya. Rasalah bahulu tu. Hanyut terus. Allahu Akbar, Allahumma barik lana fima razaqtana
Asal panas. Amin. Barulah makan bila dah baca doa makan. Cepatlah balik. Korang satu, dua, tiga. Aku menang, korang kalah. Amboi, seronoknya main. Nanti balik dengan Opah. Okey. Opah belum keluar lagi. Jom sama main. Lari cepat! Lari! Lari keluar! Opah! Mana Opah? Kaki Opah tersenyum sikit. Kesian, surah terbakar. Oh, tigar. Macam mana boleh terbakar? Saya ingat kamu punya Tuhan marah. Kenapa? Kamu pergi sana, banyak main. Kita orang main lepas sembahyang lah. Ya kak. Saya salah loh. Bombastic side eye. Korang tak nak menderma ke? Esai? Fizi? Aku tak nak derma. Aku dah swingkit je. Aku nak beli ayam goreng Mail. Dosa kau, Fizi. Kenapa? Sebab kau sibuk nak makan dari nak derma. Betul. Habis pahala puasa kau. Yelah. Dosa atau pahala puasa tak ada kena mengena dengan derma ni. Jangan nak memandai-mandai. Kalian menyumbang juga ya? Tolong kawan-kawan mah. Terima kasih Mimi. Jadi sama-sama. Penatnya. Hauslah pula. Ili. Oi! Jumpa siapa elok-elok? Habis kain kena habuk. Apa main ni? Nanti tertelan air, batal puasa. Menyesal tak guna. Dah, tak sengaja. Ish, kau lah ni. Nah, ini aja ada. Buluh kecil-kecil kali ni. Terima kasih Abang Is. Sama-sama. Kutipan dana macam mana? Bagus. Ramai anak-anak kampung yang berjaya telah menderma. Alhamdulillah. Ingat diorang kat kampung halaman. Engkau berdua pun bila dah besar dan berjaya, jangan lupa kat kampung sendiri. Bantu. Sekarang kita orang bantu. Duit berniaga kita orang. Ambil ya. Wow. Macam-macam lah kau orang. Kenapa ni? Tu. Atuk nangis ke? Tak adalah. Atuk teringatkan Badul. Kali ni tak dapat kaya dengan dia. Atuk jangan sedih lah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul. Kita raya
bersama. 1, 2, 3 kuih raya. Mari kita bergembira. Bablas. Main macam tak gembira. Tak dapat berniaga. Aku gembira. Gembira sangat. Niaga atas talian untung 3 kali ganda dari biasa. Jual satu, dapat beringgit-ringgit. Hebatlah Mak In. Bolehlah belanja kita orang. Allah. Maaf Opa, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Ish, kau mana ada rambut? Sayang Opa. Sementara itu, Assalamualaikum. Atuk. Nasib baik kau berdua je. Waalaikumsalam. Hoi. Alamak. 3 jam dan 60 menit kemudian. Selamat Hari Raya Abang Is. Is, dah boleh bina surau? Belum lagi. Harap surau baru nanti sama rupa dan sama besar dengan surau lama. Kenapa pula? Surau baru mestilah lagi besar dan serba baru. Oh, penat nak kemas. Bagusnya kalau surau tu 2 tingkat. Tak nak. Tak setuju. Orang tua tak larat nak naik. Dewan makan yang besar. Dengar semua. Dana nak bina surau dah cukup. Upin, Ipin, ada hikmah kan? Ya, kita dapat surau baru.